الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kami mengulas tentang mengajarkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam yang berbahagia ini, kita lagi meneruskan pengajian kita berkenaan dengan fikih. Dan serta tidak lupa kita hendaklah sama-sama memanjatkan tinggi kepujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita kekuatan untuk kita sama-sama menunaikan, mengerjakan ibadah, tunduk, wudhu, khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita melakukan amal ibadah tidak lain dan tidak bukan semata-mata mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita, semata-mata mengharapkan agar segala amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala amalan kebaikan yang kita lakukan akan menjadi punca kita mendapat ganjaran syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya baca sebentar tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Jadi bila ditujukan kepada orang-orang yang beriman, secara otomatik orang kafir terkeluar daripada ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini merupakan ayat madaniyah. Kebiasaannya bila ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bermula daripada ayat tersebut dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ayat ini madaniyah. Kerana bila ditujukan kepada orang beriman, sudah pasti orang yang beriman itu bila mereka berada di Mekah, bila mereka berada di Madinah. Berbanding dengan ayat ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Maksudnya bila ayat ya ayyuhan nas diturunkan di Makkah, Makkiyah, diturunkan di Makkah, kerana ayat ya ayyuhan nas berbentuk umum, ditujukan kepada seluruh manusia, sama ada manusia itu kafir, manusia itu musyrik, manusia itu Quraisy, manusia itu Arab,
atau bukan Arab, semua manusia. Berbanding dengan ayat ya ayyuhallazina amanu. Ayat ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabil alim. Mahukah kamu aku tunjukkan? Ayat ini bermula dengan istifham. Bahasa Arab hal. Hal menunjukkan istifham. Mahukah kamu aku tunjukkan? Adullukum ala tijaratin, kepada satu perniagaan, tunjikum min azabin alim, yang perniagaan ini akan dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman supaya orang-orang beriman ini mengikut perniagaan yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Perniagaan tersebut akan mendapat tunjikum, akan dapat mengelak daripada azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasul. Apakah perkara ataupun perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih ini? Yang pertama, tu'minuna billah, kamu hendaklah beriman kepada Allah. Itu syarat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan beriman kepada Allah, maksudnya kita hendaklah mengikut segala ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mengikut kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengingkari segala arahan Allah Subhanahu wa taala. Tu'minuna billahi wa rasul. Kemudian datang dengan huruf ataf. Ataf ni berserta. Maksudnya kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Hendaklah sentiasa beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya untuk mendapat kemenangan daripada azab yang pedih ini, hendaklah kita beriman kepada Allah dan hendaklah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan mengikut segala ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haram, kita hendaklah meninggalkan. Apa yang dikatakan halal, kita boleh memakan ataupun menggunakan perkara-perkara yang halal. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah dijauhi, kita hendaklah menjauhkan perkara tersebut. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita melakukan, kita wajib melakukan perkara tersebut. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah. Kemudian kamu berjihad di jalan Allah. Maksudnya kamu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, berjihad, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kamu berjihad melalui pendidikan, bagaimana yang kita belajar sebelum ini, melalui pendidikan, melalui mempertahankan kemurnian Islam, menyanggah segala dakwah-dakwah yang dibawa oleh orang kafir musyrik, itu adalah melalui pendidikan ataupun melalui harta benda. Sekiranya kita tidak mampu dengan menggunakan pendidikan, mungkin kerana kita tidak mempunyai pendidikan yang baik, kita boleh menggunakan segala kekayaan, harta yang kita miliki untuk kita meneruskan ataupun untuk kita memberi pertolongan bagi orang yang berjuang menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama ada kita berjihad mempertahankan
mempertahankan diri, mempertahankan keluarga, mempertahankan tanah air dan sebagainya. Bagaimana yang kita belajar sebelum. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjihad di jalan Allah bi amwalikum, dengan harta benda kamu, wa anfusikum, dan jiwa kamu. Maksudnya sama ada kamu terkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kamu mendapat kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, imman nasru wa imman syahadah. Sama ada kamu mendapat kemenangan, pertolongan daripada Allah, ataupun kamu mendapat syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu, semua perkara itu lebih baik pada kamu sekiranya kamu mengetahui. Maksudnya bagi mereka yang mengetahui kebaikan yang telah disebutkan tadi, nescaya mereka akan merebut segala kebaikan tersebut. Berjihad, iman kepada Allah dan Rasul, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa kamu. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kamu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir dalam syurga itu sungai-sungai. Khalidina fiha tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibah, dan tempat yang baik, tempat tinggal yang baik. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, di dalam syurga Adn. Zalikal fawzul 'azim, yang demikian itu adalah kejayaan yang besar. Jadi itu sebagai mukadimah. Mukadimah berkenaan dengan jihad, kerana kita belajar berkenaan dengan jihad. Jadi ayat itu menerangkan kepada kita berkenaan kelebihan jihad. Dan kita sambung sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kelebihan jihad. Ayat Quran hari itu kita dah baca dah, habis dah semua. Kemudian tinggal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jihad wajibun 'alaikum ma'a kulli amirin barran kana aw fajira. Jihad adalah wajib bersama semua pemerintah, sama ada yang baik maupun jahat. Jadi jihad ini adalah suatu kewajiban kepada kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Kamu hendaklah berjihad, berjuang melawan kaum musyrikin dengan harta, nyawa dan lidah kamu. Jadi pilihan yang pertama dengan harta. Sekiranya kita tidak mampu dengan harta, kita boleh menggunakan kekuatan tubuh badan kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita tidak berjaya, tidak mendapat kesihatan nikmat jihad daripada Allah Subhanahu wa taala, kita boleh menggunakan lidah untuk menangkis segala serangan-serangan yang telah diacukan oleh kaum musyrikin. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas la tatamannaw liqa'a al-'adu was'alu Allah al-'afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilal as-suyuf. Wahai sekalian manusia, janganlah kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh Allah. Jadi ayat hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam bab jihad, jangan kamu bercita-cita bertemu dengan musuh. Maksudnya kita ni dilarang bercita untuk bertemu dengan musuh. Tetapi kalau kita bertemu juga, nak buat macam mana? Dan mintalah kesejahteraan daripada Allah. Namun apabila kamu bertemu dengan mereka, hendaklah kamu bersabar. Kita bertemu juga dengan musuh, kita hendaklah bersabar menghadapi musuh. Bersabar
menghadapi musuh, menentang musuh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya syurga itu di bawah bayangan pedang. Maksudnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, bagi mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang luka dan sebagainya, mendapat ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kita zaman sekarang ni tak ada sampai perang dengan pedang. Tak, kalau ada zaman sekarang pun perang menggunakan macam-macam jenis alat-alat moden. Tak, tembaga, helikopter lah, macam-macam, peluru berpandu dan sebagainya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, "Laqadwatun fi sabilillah aw ruhatun khairun min ad-dunya wa ma fiha." Sepagi atau sepetang berada di jalan Allah adalah lebih baik daripada dunia dan segala isi. Maksudnya, sekiranya kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala pagi je ataupun petang je berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu lebih baik daripada segala dunia yang ada sekarang ini dan isi dunia. Maksudnya kelebihan. Afdal jihad, afdal kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan daripada kita tak tahu kelebihan jihad, kelebihan meletakkan diri kita ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu cari rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, siang malam tua cari rezeki. Salah kita mencari rezeki, tapi kita hendaklah meletakkan diri kita ni di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa macam mana berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai-bagai bentuk kita boleh gunakan kalau kita pada zaman sekarang ni. Dah, dengan cara kita berdakwah. Sama ada di office ke, tempat kerja sendiri ke. Dah, berapa ramai di kalangan member, kawan-kawan kita, manager ke, tak manager ke, dah, staff ke, technician ke, macam-macam. Dah, berapa ramai di kalangan mereka ini yang tidak sembahyang, tidak menunaikan sembahyang, tidak melakukan kebaikan, dah, menderhaka kepada kedua ibu bapa dan sebagainya. Jadi tugas kita cuba berdakwah walaupun dalam masa kita. Cuba berdakwah, berjuang. Kerana berdakwah itu merupakan salah satu cara kita berjuang, berjihad dalam Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sekiranya kita tidak mampu menggunakan tangan untuk mencegah, kita hanya menggunakan lidah. Macam tak lidah, kita tak mampu menggunakan hati, tak mampu menggunakan tubuh badan kita tidaklah menggunakan lidah. Ajak mereka arah kebaikan. Itu merupakan salah satu jihad. Jadi di antara jihad lagi, Rasulullah SAW mengatakan bahawa jihad di antara salah satu jihad adalah kita menahan diri kita daripada segala hawa nafsu. Itu juga merupakan salah satu jihad. Jadi tugas kita bukan semata-mata mencari harta, bukan semata-mata maksudnya mengejar dunia. Tugas kita ialah untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah cara untuk kita meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala? Kalau kat sini surau cuma kalimah Allah dah. Sekurang-kurangnya kalau kita betul-betul berjaya dan Islam itu berjaya, Islam itu sudah semestinya berjaya. Tapi kita umat Islam ini berjaya. Kita lihat masjid surau itu penuh. Masjid surau dimakmurkan. Itu menandakan Islam itu kuat. Kalau kita lihat orang kafir ni, dia akan takut bila dia tengok kekuatan umat Islam. Bila umat Islam ini bersatu. Umat Islam ini bersatu. Contohnya orang kafir ataupun orang Yahudi, dia takut bila umat Islam ni bersatu dalam solat Jumaat contohnya, ataupun bila umat Islam ni bersatu dalam mengerjakan ibadah haji. Itu yang menyebabkan mereka takut, orang kafir. Tapi kebanyakan kita ni tidak bersatu. Semayang pun kadang-kadang tu kalau masuk imam habis je semayang, mari beli orang rela main solat, tak ambuh semayang beriman. Maksudnya padahal boleh je semayang beriman ataupun curi.
kawan-kawan kat belakang, tapi rela sembahyang solat. Maksudnya tidak mengambil endah akan kelebihan-kelebihan yang Rasulullah SAW janjikan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yamutu lahu 'inda Allahi khairun yasurruhu an yarji'a ila ad-dunya wa anna lahu ad-dunya wa ma fiha illa ash-shahid bima yara min fadli ash-shahada fa innahu yasurruhu an yarji'a ila ad-dunya fayuqtala marratan ukhra." Maksudnya, tiada seorang pun hamba Allah yang mati dan dia mempunyai kebaikan di sisi Allah, merasa gembira untuk kembali ke dunia. Maksudnya tak ada orang pun kalangan hamba Allah ni hak mati dah dan dia mempunyai banyak kebaikan di sisi Allah, merasa gembira untuk balik mula. Sedangkan dia hamba Allah ni dia banyak kebaikan, tapi dia tak gembira pun sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala nak hantar dia balik ke dunia. Bila dia mati, dia melakukan kebaikan yang banyak, tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala nak kembalikan dia ke dunia, dia tak ambil. Melainkan padahal dia telah diberikan dunia dan segala isinya. Maksudnya dia telah diberikan segala kemewahan dunia, kemewahan di dunia, diberi kekuatan, diberi kesihatan, diberi harta, diberi pangkat dan sebagainya. Segala kebaikan dia dapat, benda dia nak semua boleh berlaku. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia mati, Allah Subhanahu Wa Taala nak kembalikan dia ke dunia semula, dia tak ambil dah. Pelik tau. Maknanya dia dunia dia boleh macam semua benda dah dia boleh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak kembalikan semula dia ke dunia, dia tak ambil. Sebab apa? Sebab berbagai-bagai. Kecuali orang yang sanggup kembali semula ke dunia adalah orang yang mati syahid. Orang mati syahid ni tak dapat apa pun di dunia, tak ada apa pun. Kalau kita tengok sahabat Nabi tu, dia miskin di dunia, miskin sangat. Banyak di kalangan sahabat, ramai di kalangan sahabat Nabi yang miskin, tapi dia meletakkan diri dia bi abi anta wa ummi. Maksudnya dengan emakku dan ayahku, aku melebihkan engkau lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia melebihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengejar kekayaan dunia. Yang dikejar hanyalah mardatillah, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila orang mati syahid, dia nak kembali pula ke dunia sekali lagi. Melainkan orang yang mati syahid, kerana kelebihan mati syahid yang dilihatnya, dia tengok kelebihan mati syahid tersebut. Dia tidak melihat kekayaan dunia, dia tidak melihat pangkat, tidak melihat emas, perak dan sebagainya. Dia hanya melihat kelebihan mati syahid, kelebihan berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya dia merasa gembira untuk kembali ke dunia supaya dia dibunuh sekali lagi. Orang yang mati syahid ni dia gembira balik semula ke dunia, perang pula, dibunuh pula sekali lagi, mati syahid pula sekali lagi. Ini hebat orang yang mati syahid. Mudah-mudahan kita semua mendapat syahid daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila selingkali kita dengar orang berdoa, Allahumma inna ya Allah ya Tuhanku, berilah aku ini mati syahid sebagaimana syahidnya para syuhada. Para syuhada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mautu bil mauti syuhada. Maknanya dan mati itu sebagaimana matinya para syuhada, para orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendaklah berdoa sedemikian. Berdoa minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita pahala syuhada, ataupun kita sendiri dapat merasai syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada berani? Allah.
semua kita akan mendapat syahid Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis yang diriwayatkan dalam tajuk ini sangatlah banyak. Kalau kita nak melihat berkenaan dengan kelebihan jihad ini, begitu banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita tengok dalam Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim ataupun Sunan Tirmizi ataupun Sunan Ibnu Majah. Sama ada Sunan Ibnu Majah ataupun Sunan Abi Daud ataupun Sunan An-Nasa'i. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh periwayat hadis yang muktabar. Dan karangan-karangan para ulama yang muktabar berkenaan dengan jihad dan kelebihannya begitu banyak. Jadi kita boleh search dalam internet masa pauta tu, Google, cari kelebihan jihad. Itu kan lebihlah pertama kita membaca untuk mendapat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu luas. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada manusia ini ilmu yang banyak, tetapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu bagi sikit. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Aku tidak berikan kepada kamu ilmu ini melainkan sedikit sahaja. Maksudnya banyak lagi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diberi ini hanyalah sedikit sahaja. Ada yang jadi engineer bahagian macam-macam mekanikal ke elektrikal ke. Itu hanya sedikit daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang jadi ustaz, ada yang jadi guru, ada yang jadi macam-macam. Ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu hanyalah sedikit. Jadi kita tidak boleh berbangga dengan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Sebaliknya kita hendaklah bersyukur di atas segala pemberian yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Kemudian apakah hukum berjihad? Jihad adalah fardu kifayah dengan melihat kepada 4 kategori jihad yang telah dinyatakan sebelum ini. Maksudnya fardu kifayah. Kita tahu tak, fardu kifayah ni semua maklum dah. Semua orang tahu apakah yang dimaksudkan dengan fardu kifayah. Fardu tak payah. Fardu kifayah merupakan di fardu juga, tetapi kalau sekiranya orang lain buat dah, kita tak payah buat. Maksudnya bila orang lain buat, benda tu terlepas, kita terlepas. Tapi kita jangan fikir bila orang lain buat. Kalau orang lain tak buat, dosa free je kita. Jadi kita hendaklah membuat ataupun kita hendaklah melakukan perkara tersebut. Sebelum orang lain buat tu, kita sendiri yang membuat. Kita jangan mengharapkan orang lain buat dulu. Biar orang lain buat. Tak apa, sebab fardu kifayah orang lain buat, dari kita buat saja rumah. Tak boleh gitu. Kita hendaklah kita yang melakukan. Orang lain tu biar orang lain. Sekarang amalan kita yang dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ia dilaksanakan oleh orang yang memadai di kalangan kategori-kategori tersebut, tanggungjawab itu gugur daripada orang lain, sebagaimana yang anda telah ketahui. Antara kategori jihad adalah berhujjah. Di antara kategori jihad juga berhujjah. Kita berhujjah melawan hujjah dengan orang-orang yang orang Kristian ke, orang Buddha ke, orang yang agama sembah api ke, orang yang ateis ke. Dengan sebab kita berjihad, berhujjah dengan mereka itu, menyebabkan hati mereka terbuka kepada Islam, itu menandakan satu kejayaan kepada kita. Kita berjaya berdakwah ataupun berjihad dengan menggunakan hujjah. Kemudian menjawab segala tuhmahan dan salah faham terhadap agama. Jadi kalau orang-orang kafir, orang ateis, orang yang tidak ada agama, dia menuduh orang Islam yang bermacam-macam, kemudian kita menjawab kepada tuhmahan yang diberikan, yang dilontarkan kepada Islam ini, kita menjawab dengan baik dan kita berjaya, itu adalah salah satu jihad. Menyuruh manusia melakukan kebaikan, mencegah mereka daripada melakukan kejahatan. Inilah benda kecil je.
kita menyuruh orang melakukan kebaikan. Macam saya tekankan tadi, sains-sains office kita, berapa ramai yang tidak semayang. Kita suruh dia semayang. Dan kita suruh dia melakukan kebaikan dan meninggalkan segala kejahatan. Itu merupakan salah satu jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita mengajar dia untuk mengenal siapakah dia. Kita mengajar dia supaya dia mengetahui bahawa adanya hari pembalasan dan adanya hari akhirat, untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala ni Malik Yaumiddin, merupakan milik ataupun raja pada hari pembalasan. Pada hari tersebut tak ada raja lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita akan berada di dalam kerugian Allah. Jadi kita hendaklah tunduk, khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Serta menyebarkan ilmu pengetahuan dan ilmu Islam. Termasuk dalam jihad juga kita menyebarkan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ilmu pengetahuan. Sama ada ilmu pengetahuan itu daripada ilmu yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, Quran ke, hadis ke, fiqh ke, tauhid, akidah, nahwu, sharaf dan sebagainya, ataupun ilmu pengetahuan itu, ilmu pengetahuan sama ada dari segi akademik, sejarah, bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan sebagainya. Bila kita mengajar kepada orang, itu adalah merupakan jihad. Sama ada ilmu pengetahuan dan ilmu Islam. Dua. Ilmu pengetahuan, apa yang kita tahu, dan juga ilmu Islam, ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Jihad adalah fardu ain dengan merujuk kepada kategori kelima, iaitu kategori terakhir yang dinyatakan sebelum ini atau disebut sebagai kerahan umum. Ini kerana setiap mukallaf yang berada di kawasan yang diserang musuh tersebut, baik lelaki maupun perempuan, wajib bertindak mempertahankan tanah air dan hukum Islam. Jadi bila orang kafir datang, contoh orang kafir datang ke negara kita, biarlah negara kita ini dia istihad, negara Islam. Tetapi dalam masa yang sama, negara Islam tidak menggunakan hukum Islam. Adakah kita boleh menamakan negara kita negara Islam? Sekiranya kita hanya menamakan negara kita hanya negara Islam, tapi kita tidak melaksanakan hukum Islam, berarti kita hanya ambil Islam tu tak fikir sebagai label negara Islam. Tapi hukum kita tidak laksanakan, berarti tidak sempurna Islam tersebut. Negara Islam kita tidak sempurna kerana kita tidak melaksanakan hukum Islam di dalam negara kita. Jadi kalau kita mengisytiharkan negara kita negara Islam dan kita melaksanakan hukum Islam, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian bila datang musuh, datang orang kafir menyerang negara kita, pada ketika itu semua mukallaf sama ada lelaki ataupun perempuan wajib berjihad, berjuang mempertahankan negara kita ini daripada dicerobohi oleh musuh. Yang pertama, kerana musuh ini datang untuk menghancurkan negara kita. Yang kedua, kerana mereka datang untuk menghancurkan hukum Islam. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kita telah isytihar negara kita negara Islam, kemudian kita berhukum dengan hukum Islam. Jadi bila diserang, kita wajib pertahan negara kita kerana negara kita adalah negara Islam dan negara yang mempertahankan, dan kita wajib mempertahankan hukum Islam yang dilaksanakan di negara kita. Sekiranya negara kita sedemikian, okey. Maksudnya kalau negara kita hanya melaksanakan ataupun mengisytiharkan negara Islam tetapi tidak melaksanakan hukum-hukum Islam, bermakna masih lagi tidak sempurna negara Islam tersebut. Apa yang penting,
nak isytihar negara Islam, mestilah wajib disertakan dengan laksanakan hukum-hukum Islam. Bila isytihar negara Islam, wajib laksanakan hukum Islam. Dan kalau kita lihat, hukum Islam adalah hukum yang terbaik, kerana hukum ini bukan diciptakan oleh manusia, lokret dan sebagainya. Bukan hukum-hukum yang digarap, ditulis oleh manusia. Hukum Islam datang daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum yang terbaik. Hukum yang terbaik. Dan sebagai umat Islam, kita hendaklah mengikut segala hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ketika itu, bila orang kafir datang menyerang negara kita, pada waktu itu fardu ain, tadi fardu kifayah. Fardu kifayah tadi, empat yang pertama tadi adalah fardu kifayah. Tapi yang terakhir, kerahan am ini menjadi fardu ain kepada semua mukallaf, sama ada lelaki atau perempuan. Nabi SAW dalam beberapa peperangan dia membawa isteri yang tercinta, iaitu Aisyah. Dia bawa isteri dia turut serta dalam peperangan. Kita nak bawa dia ni, dia ni kalau ni khidmat untuk kita, nak bawa dia pulang. Sayang ni tinggal rumah Arab Saudi kat kau. Mana kena panah ke, benda jatuh atau benda ke. Sayang kepada isteri. Tapi Rasulullah menunjukkan sayang dia kepada isteri. Dia mengajak Siti Aisyah binti Abu Bakar beserta dengan dia dalam peperangan. Sebab dia sayang, dia ajak. Sebab apa? Sebab bila Aisyah terkorban dalam peperangan tersebut, dia akan mati syahid. Bila mati syahid, mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala di syurga. Sebab tu dibawa. Sebab tu bila kita sayang ke isteri kita, dia nak pergi juang ke, nak pergi mana-mana ke, bawa. Jangan tak bawa. Jangan tinggal rumah. Ni jauh tinggal rumah. Kalau tu nak beranak ke, kalau ada masyarakat tu, ada pelanggaran tu, boleh dimaafkan lah. Tapi kalau tak ada upah, tok di rumah, duduk di zon yang selesa di rumah, makan boleh, tidur boleh, semua benda boleh buat di rumah. Tak ambuh, ajak isteri itu merasai kepriatan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbezaan antara peperangan, iaitu harb. Al-harbu maksudnya peperangan. Harb ini bahasa Arab. Peperangan dan jihad. Berdasarkan keterangan di atas, jelas sekali wujud perbezaan ataupun ada perbezaan antara peperangan dan jihad. Peperangan hanyalah salah satu bentuk atau kategori jihad. Bukan setiap jihad merupakan peperangan. Maksudnya pengertian jihad adalah lebih luas daripada peperangan. Jihadnya lebih luas daripada peperangan. Perbezaan antara jihad dan berbagai jenis perang yang lain, sebagaimana yang telah dinyatakan berdasarkan apa yang telah disebutkan, wujud perbezaan besar antara perang yang dilancarkan sebagai jihad di jalan Allah dengan peperangan lain yang telah disebutkan sebentar tadi. Justru memerangi musuh yang menyerang dilakukan untuk menghalang pencerobohan yang bersifat keduniaan, yaitu pencerobohan yang ditujukan kepada kehidupan, harta atau maruah. Peperangan ini dibenarkan bukan atas dasar memartabatkan kalimah Allah. Sebaliknya ia dibenarkan dengan tujuan untuk memelihara kepentingan manusia yang dipertahankan Islam.
Demikian juga peperangan terhadap kuat melampau atau pemberontak yang dilancarkan untuk menghentikan segala ketidakstabilan, menghalang kuat yang menimbulkan kekacauan dan mempertahankan perpaduan masyarakat Islam dalam negara Islam yang bersatu. Perang ini bukan dilancarkan untuk mencapai matlamat menyeluruh yang menjadi matlamat hak, iaitu memartabatkan agama Allah Ta'ala, menyebarkan syariat Islam dan mengangkat kepala Islam di muka bumi. Perang ini adalah perang terhadap pemberontak. Orang tak puas hati dengan pemerintahan Islam, dia memberontak. Bagaimana yang berlaku belum ini ceritakan dan diceritakan pada zaman ceritakan dalam kelas makna pengajian sebelum ini, bagaimana berlaku pemberontakan zaman pemerintahan Ali, zaman pemerintahan Ali bin Thalib, zaman pemerintahan Uthman bin Affan. Pada akhir pemerintahan Uthman bin Affan ada pemberontak yang menyebabkan terbunuhnya khalifah yang ketiga, iaitu khalifah Uthman bin Affan. Begitu juga dalam pemerintahan Umar Al-Khattab ada pemberontak yang tidak berpuas hati dengan pemerintahan Umar Al-Khattab, lalu diupah Abu Lu'lu'ah lalu Abu Lu'lu'ah ni menikam Sayyidina Umar, yang menyebabkan Sayyidina Umar mendapat syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Sayyidina Umar tak lawan, tetapi dia telah menikam Sayyidina Umar ketika mana Sayyidina Umar sedang solat. Jadi banyak kisah-kisah. Kalau kita tengok banyak kisah-kisah yang berkaitan dengan pemberontak. Namun demikian, jihad jalan Allah mungkin bertepatan dengan peperangan terhadap serangan musuh dari satu aspek, iaitu apabila musuh Islam menceroboh mana-mana bumi umat Islam dengan tujuan merampas tanah air dan menghapuskan agama mereka. Jadi kalau musuh Islam yang dimasuk negara Islam itu, tujuan mereka adalah untuk merampas negara. Contohnya negara kita, negara Islam. Contoh negara kita, negara Islam yang melaksanakan hukum Islam, dan ada orang kafir masuk ke negara kita untuk merampas negara kita dan menghancurkan hukum Islam tersebut. Pada ketika itu wajib bagi semua penduduk negara Malaysia ini mempertahankan negara kita, kerana negara kita ini melaksanakan hukum Islam dan negara kita merupakan negara Islam. Umat Islam akan memerangi mereka untuk menggagalkan dua tujuan itu. Maksudnya semua umat Islam ini wajib, semua umat Islam negara kita yang mukallaf wajib memerangi mereka untuk menggagalkan dua tujuan. Tujuan mereka adalah tujuan untuk merampas tanah air, dan adalah menggagalkan tujuan mereka untuk merampas negara kita, dan tujuan yang kedua mereka adalah untuk menghapuskan agama Islam yang dianuti oleh penduduk Malaysia. Jadi dua tujuan ini kita naklah mempertahankan negara kita, iaitu negara Islam, dan agama kita, iaitu agama Islam. Jadi bila pada ketika itu kita wajib mempertahankan negara kita ini daripada dirampas oleh musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu peperangan ini sekaligus merupakan perang jihad dan menangkis serangan musuh. Jadi bila pada ketika itu perang yang dilaksanakan itu merupakan peperangan jihad. Jadi sekiranya kita terbunuh dalam peperangan tersebut, kita mendapat syahid Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syarat kita melawan musuh, bukan kita menyuruh belakang pokok dan sebagainya di rumah itu sesat mak kena. Taklah. Waktu kita menyuruh, kita lari di medan perang. Sekarang kita melawan musuh. Bila kita melawan musuh dan kita terbunuh dalam peperangan tersebut, kita akan mendapat ganjaran syahid, syuhada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengajar setakat itu untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala
Dan yang kurang baik dan tidak baik itu datang daripada diri saya sendiri. Dan sama-samalah mengambil segala nasihat dan sebagainya untuk dilaksanakan. Jangan kita hanya mendengar masuk ke kanan, keluar ke kiri. Apa yang baik kita laksanakan, apa yang buruk kita hindarkan. Jadi akhirnya saya akhiri dengan qaul hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala